4 tanda kita nak tahu yang seseorang itu cinta akan Al-Quran. Macam mana kita nak tahu kalau seseorang itu dia cinta akan Al-Quran? Yang pertama, jom. Yang pertama, hati akan rasa resah, gelisah, hati akan rasa tak tenang bila satu hari tak baca Al-Quran. Contoh, seharian tu dia tak baca Al-Quran, jadi hati tu rasa tak tenang je. Macam ada benda yang tak buat. Hati rasa tidak tenang apabila tidak baca Al-Quran. Tanda yang kedua, bila baca Al-Quran mudah menitiskan air mata. Seseorang itu dia mudah menangis bila baca ayat suci Al-Quran. Dia akan rasa terharu, mudah untuk dia menangis. Tanda yang seterusnya, apabila baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siksaan ataupun azab, seseorang tu akan rasa takut, dia akan rasa gemetar. Bila baca makna ayat tersebut, rasa macam berdosanya kita, dia akan rasa takutlah, tak tenteram. Dan tanda yang keempat, bila seseorang itu baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nikmat. Yang berkaitan dengan nikmat, cerita tentang syurga, dia akan rasa seronok, akan rasa terharu, akan rasa nikmatnya baca Al-Quran ni. Itulah tanda-tanda orang yang cintakan Al-Quran. Jadi semoga kita pun boleh menjadi antara golongan yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan setiap hari kita boleh membaca Al-Quran walaupun satu muka surat satu hari. Semoga masa kita sentiasa diberkati dan dapat membaca Al-Quran setiap hari. Dapat sesuatu tak video kali ni? Tuan-puan, jangan lupa share video ni, bagi manfaat dekat orang lain juga. Ajak juga orang lain untuk cinta akan Al-Quran. Mari mengaji demi iman dan cinta.